Ada satu benda ni, benda dia kecil je, kan, sekeping je, tapi nak tukar dia betul punya azab, punya seksa pun men. Macam BMW X1 ni lah. Korang tahu tak dia nak tukar apa sebenarnya? Kereta ni dah nak kena turun gearbox. Sebab apa tiba-tiba nak kena turun gearbox? Dia nak tukar benda kecil je. Benda tu adalah flywheel oil seal. Sebab apa nak kena tukar flywheel oil seal ni, nak kena turun gearbox? Sebab kedudukan flywheel oil seal ni, dia berada di antara gearbox dan juga enjin. Dia berada dekat tengah-tengah tu. Jadi kalau kata nak tukar flywheel oil seal ni, kena pisahkanlah gearbox dengan enjin, baru dapat akses pada flywheel oil seal tu, baru boleh buka. So kalau kata nak buka gearbox, bukan boleh buka-buka 2-3 skru terus cabut, tak. Dia ada banyak wiring nak kena buka. Kalau ada frame, kena turunkan frame. Kalau ada coolant, kena buang coolant. So banyak kerja nak kena buat. Jadi itulah salah satu benda yang aku nak share hari ni. Benda kecil tapi azab nak tukar. Lain model, lain benda lah. Yang orang kata benda kecil nak tukar tapi azab. Okay, so kalau kata korang ada masalah dengan model kereta Continental korang, boleh hubungi kami di Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat sahaja kita cuti. Bye.